Usum Hakim katanya kereta Hilux 2015. Masalahnya bila saya jalan dalam 130 sejam maintain jalan selama 3 ke 4 minit, lepas tu kereta akan keluar gambar enjin. Kereta terus macam tak ada power katanya. Apa masalahnya tu? Memang lah, bila kita dah naik 130, dia punya oil pressure dah naik kepada 70 ke 80 PSI. So bila kita lebih lagi tekan lagi, kerana kereta ni diesel, dia akan hilang power dia. Sebab dia punya engine performance tu adalah daripada pembakaran dalaman. Jadi ini adalah akibat daripada viscosity, minyak pelicin. Minyak pelicin dia perlu diganti. Dan yang kedua, dia kena tengok sebab sensor Swiss untuk oil pressure tu sama ada dia masih dalam performance ataupun tidak. Jadi 3 perkara tu dia perlu tengoklah terusnya. Baik, seterusnya Nissan Sylphy 2008 G11 kata ada bunyi klok-klok dekat steering. Apa masalah tu? Dekat steering ni kita pegang, dipanggilkan steering wheel. Yang pegang tengah-tengah steering bush, pergi ke bawah steering shaft. Lepas tu dia akan jumpa steering box. Lagi steering box dia akan panggil elektrik untuk pergi ke kiri dan ke kanan, tyro end. Bila yang bunyi ni, bila dia tergentak, dia berbunyi bawah, dia bunyi tengah, atau steering kita kalau kita pakai jam besi, dia akan bunyi gerak, bergegar jam kita. Maknanya semua tu lain-lain. Kalau yang steering bush ni tengah-tengah ni, lepas steering wheel dekat tekan horn tu, itu dipanggil steering bush tengah-tengah tu. Jadi kalau bush tu tengah-tengah dia dah loose, dia akan bunyi bila hantukkan. Kalau tidak terhantuk, dia tidak akan bunyi. Hantukkan dengan lubang, hantukkan dengan bumper, dia hanya bunyi sekali je. Memang senang kenal pasti kerana bunyi. Yang kedua, steering kita bergegar. Steering gegar 80 je gegar, 80 je gegar, 90, 80, 90 gegar. Lepas tu bila naik je 120 tak gegar dah. Jadi ini adalah akibat daripada on wheel alignment. Sebab penjajaran tidak seimbang. Itu sebab saya cakap pada minggu lepas, paling penting kayak kita mesti 4-4 sama. 4-4 tekanan, yang paling mudah mesti pergi buat alignment. Biasa alignment dia akan buat jajaran kiri, kanan, depan, belakang, cross member, dan finally dia akan buat on wheel alignment. Inilah yang paling penting. Jadi kalau on wheel alignment, dekat mesin tu tulis 60 km sejam putaran, kita tengok dekat kereta kita memang 60 km sejam. Itulah yang best.